Hai awak. Hari ni saya nak pergi ke Banting, nak pergi ke Krepek Ros. Saya nak beli krepek. Banyak krepek ada kat sini. Tengok tu, ada biskut sekali, biskut raya. Macam kenal je Minah ni. Okey, kalau nak tengok kat sini macam-macam krepek yang ada. Daripada yang kecil-kecil macam ni, dia bungkus sehinggalah untuk pemborong-pemborong untuk di packing kembali. Ada yang jual balik macam tu caranya. Memang kat sini pun memang dah ada yang packing pun ada. Kalau macam ni sederhana kita boleh makan lah untuk diri kita je. Banyak pilihan keropok ada kat sini. Saya suka sebab keropok pula, krepek. Saya suka, yang paling saya suka adalah tu krepek pisang. Macam-macam krepek pisang, ada yang panjang, ada yang bulat-bulat. Tapi ikutlah, bergantung pada awak lah nak pilih yang mana. Tapi video ni panjang sikit lah, tapi saya dah lajukan sikit. Nanti awak bosan pula kalau panjang-panjang sangat kan. Tapi kepada sesiapa yang nak datang, boleh datang bila-bila masa. Yang penting ada kek, ada kuih, biskut raya pun ada kat sini. Tak perlu nak tunggu. Lepas tu kita letaklah apa yang kita beli tu dalam bakul. Pilih yang mana awak nak aja. Dia buka selalu kat sini. Saya pun tak tahu, tak ingat pula nak tanya dia tutup hari apa. Yang penting boleh Google lah, boleh tengok. Call dululah kan, nanti datang jauh-jauh pula tutup pula. Okey, mana pula lagi ni? Layan, jom kita layan dulu. Tak tahu nak ambil yang mana. Macam-macam juga, walaupun tak tahu, penuh juga harga sebenarnya. Saya bukan nak jual lah, saya beli untuk makan, untuk kawan-kawan, untuk adik-beradik datang kan. Boleh makan apa, orang panggil apa, kunyah-kunyah. Boleh datang, siapa yang nak datang. Ni pun kenal juga ni. Okey lah, dah nak habis dah. Saya nak pergi bayar. Dia punya proses bayar pun laju je. Okey, dan ini dia hasil tangkapan saya. Okey, nanti lepas ni saya akan buat review saya makan pula krepek terus. Jangan lupa follow. Bye.